Selamat pagi, semoga hari ini semuanya sihat dan ceria selalu. Saya Amira, wartawan TV PSS SKP Methodist 2 akan membuat liputan tentang program Nestle for Healthier Kids. Mari! Hai, pada hari ini kita akan bersama-sama pihak Nestle untuk sesi ceramah pemakanan sihat. Jom kita saksikan. Objektif utama program Nestle for Healthier Kids adalah untuk meningkatkan kesedaran mengenai pendidikan pemakanan dan gaya hidup sihat dalam kalangan murid Sekolah Kebangsaan Methodist 2. Program ini dapat mendidik kanak-kanak dan ibu bapa tentang perkara seperti pengambilan pemakanan sihat. Program ini memberi pendedahan kepada murid-murid mengenai kepentingan pemakanan seimbang dan gaya hidup sihat. Yang menariknya, ia juga menyediakan program dan sumber yang interaktif. Selain itu, banyak tips-tips pemakanan seimbang dikongsi bersama. Ini merupakan program yang dirangka khas bersama Kementerian Pendidikan Malaysia dan Persatuan Pemakanan Malaysia. Program ini bertujuan meningkatkan ilmu pemakanan dalam kalangan murid sekolah berusia antara 7 hingga 12 tahun. TVPSS mengucapkan ribuan terima kasih kepada Nestle for Healthier Kids kerana mengadakan program ini.